dalam Bible ini, saya sudah baca, dia ada menyebut, ketika Nabi Ibrahim AS wafat, anak-anak keturah tiada. Anak-anak keturah sudah balik ke tempat ibu mereka. Dia sebut dalam ini. Yang menguruskannya ialah Ishak dan Ismail. Maksudnya, kata-kata dalam kitab itu benar. Maksudnya, anak-anak keturah sudah bertebaran. Sudah datang ke sini. Dan penceritaan yang menarik tentang anak keturah ini ditumpukan kepada Midian. Midian. Dan dalam buku T. Brightway, dalam The Pentateuch, memang dia jelas mengatakan orang Melayu itu adalah dari Midianite. Midian tadilah. Saya mengkaji lagi siapa Midian ini. Bible meletakkan anak-anak Midian itu adalah yang saya letak dalam genealogi saya, yang saya jumpa adalah anak-anak Hajur Arhir. Dalam kajian saya, Nabi Ibrahim ada 4 orang isteri. Yang ketiga itu keturah, yang keempat itu Hajur Arhir. Hajur Arhir ini tidak disebut di dalam kitab-kitab pendeta Yahudi. Mereka tak sebut sebab mereka ini perkataan Arab. Daripada dulu lagi mereka tidak menyebut perkataan Arab ini. Padahal dapatan kita menyatakan daripada buku Profesor Jawar Ali, Arab dan Ibrani itu adalah orang yang sama ataupun adik-beradik. Sebab maksud Arabah itu adalah orang yang membina kemah di padang pasir. Adapun Ibrani itu orang yang merentas padang pasir. Saya pergi dari sudut epistemologi dan etimologi. Jadi, saya dapati ada nama lain terhadap isteri Nabi Ibrahim yang keempat, Hajur Arhir. Dia ada 5 orang anak. Bila saya tengok Bible, dia orang meletakkan, dia buang nama anak Hajur, nama Hajur. Sebab mereka tidak suka Arab itu. Hajur itu Arab. Jadi, mereka meletakkan nama anak-anak Hajur itu di bawah anak-anak Midian. Ipah, antaranya Ipah, saya ingat lagi. Dan Abil Ma'il, saya ingat lagi, dia punya tu. Jadi di sini berlaku satu kepincangan data. Yang mana benar ini? Kenapa tidak disebut nama Hajur Arhir itu? Bagi saya, bila dia meletak itu, dia mau merosakkan data asal. Saya pegang kepada catatan, saya ambil catatan untuk isteri Nabi Ibrahim keempat, saya pegang catatan ahli al-akhbar. Ahli al-akhbar ini ahli-ahli sejarah kuno. Ahli-ahli perawi sejarah kuno dipanggil al-akhbariyin. Jadi, akhbariyun ini mengatakan isteri Nabi Ibrahim ada yang keempat dan telah melahirkan 5 anak. Tetapi dalam data Bible, dia meletakkan anak-anak Hajur Arhir ini di bawah anak Midian. Itu yang kita hilang data kita. Tetapi T. Brightway, dia mengatakan daripada Midian inilah melahirkan Melayu. Dan T. Brightway dalam The Pentateuch menyebut inilah keturunan, 3 keturunan Ibrahim yang clear. Iaitu Ishak, daripada keturunan Ishak, daripada keturunan Ismailik, dia kata Arabia itu Ismailik, dan yang ketiga daripada keturunan Keturah dari susur Midian. Dia sebut melahirkan Melayu. Saya melihat kesimpulannya begini, Cik Mat. Melayu itu serentak dengan zaman 33 itu. Melayu itu, even Melayu lebih awal. Berdasarkan penemuan DNA Melayu 60,000 tahun. Ya. Dan berdasarkan penemuan di tapak tapoling di Laos itu, sudah ada orang ketika tahun 86,000 tahun yang silam. Maksudnya, logiklah 60,000 itu sudah ada DNA Melayu. Boleh dikatakan kawasan Melayu itu luas. Meliputi Laos hingga ke bawah itu. Jadi bagaimana? Kita balik kepada soalan tadi. Perbincangan tentang the ruling class, the ruling elite. Okey. Bila melihat pada keadaan ini, masa saya sebut tadi, tujuan dijadikan alam ini untuk tauhid, percaya kepada Tuhan yang satu. Jadi dia perlu menghantar sebanyak mungkin pengkhabar berita-berita baik ini. Pengajar kepada syariat ketuhanan ini. Ini asalnya.
Adapun perniagaan ke pertukaran itu perkara yang kedua. Tujuan pertama dihantar ialah Risalatul Tauhid. Jadi apabila dihantarnya ke timur itu, Midian itu bukan kali pertama. Saya melihat itu bukan kali pertama. Sebab Midian itu hanyalah sekitar 1800. Cik Mat, 1800 BCE, kita sudah ada, kita dah jumpa tempayan tu, Ampor tu. 6,000 BCE. Yang ada dekat galeri Perdana Tung M itu. 6,000 BCE. Di galeri Yayasan Perdana. YKP tu ya. Related to the origin of Malay. Maksudnya sudah ada sebelum itu lagi. Orang bangsa ini tetapi mungkin tidak dinamakan Melayu. Kerana Melayu itu mungkin nama baru sesudah wujudnya Nabi Ibrahim dan Katurah itu. Campur daripada perkataan Mala itu. Ingat ya, perkataan Mala itu nama sejenis gaharu. Okey. Untuk pengetahuan Cik Mat, saya tidak pernah lagi sampai ke Champa, tapi saya diberitahu masih ada lagi sebuah pokok yang besar, yang ancient punya pokok gaharu. Mereka simpan itu. Pelihara. Saya tak tengok lagi, tapi itu yang saya dengar. Jadi disebabkan misi mereka itu adalah bahawa risalah, jadi maknanya kita boleh katakan mereka ini sangat dihormatilah. Ya. Dan dijadikan seolah-olah satu kelas yang dihormati. Yang tersendiri. Yang orang baik-baik. Wali-wali. Dan kena ingat Cik Mat, kenapa Champa? Kerana dia adalah pelabuhan terbuka. Ya. Dulu kan dia perlukan kepada kawasan pantai, kawasan laut untuk berhubungan dunia luar. Jadi daripada daripada Himalaya itu, daripada Teluk Widian sampai ke Nepal dan seterusnya, meneruskan cari kawasan yang subur. Mereka berterusan sehinggalah berjumpa satu laut yang terbuka. Laut Champa ini satu pelabuhan yang besar. Saya tidak mengatakan atas dakwaan emosi semata-mata ya Cik Mat. Kita ada peta. 1500 BCE adalah tamadun terawal di Asia Tenggara. 1500 BCE. Logiklah. Katurah itu dari 2000. Kemudian anak-anaknya sehingga 1800. Jadi ahli sejarah meletakkan 1500 BCE. Peta itu saya dapat daripada Profesor Kopansky. Bogdan Kopansky. Dia yang bagi maklumat-maklumat saya kepada saya secara pukal. Jadi, kalaulah 1500 itu sudah ada pelabuhan di kawasan Champa, maka dia kena dengan data-data yang kita bincangkan tadi. Ya, Cik Mat. Jadi, kenapa perlunya di Champa itu? Kerana lautnya terbuka. Lautnya terbuka sehingga ada beratus-ratus pelabuhan di situ. Disebabkan itu, kerajaan selatan China Selatan pada ketika itu, agak cemburu kerana majunya kawasan Champa itu. Kena ingat, jangan fikir Champa kurun yang pertama Masihi. Bukan kurun pertama dan kurun Masihi. Fikir sebelum itu lagi. Tempat itu sudah wujud lama, tetapi mungkin nama-namanya sudah berubah. Ingat, istilah ini boleh berubah bila-bila masa berdasarkan kedudukan politik, ekonomi, kepahaman, kepercayaan. Dia akan berubah istilah itu. Tetapi tempat itu tidak berubah. Daripada dulu itu sudah wujud.